Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Of course, dapatan Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan dengan tabung haji ni adalah satu dapatan yang serius yang menunjukkan banyak kelemahan yang telah pun berlaku dalam pengurusan tabung haji, terutamanya sebelum tahun 2018. Dan saya akui bahawa itu adalah pada zaman Barisan Nasional. Dan kelemahan ini bukan kelemahan yang kecil, tapi kelemahan yang besar. Dan nampak gaya kelemahan yang sistemik, sebab ia bukan hanya melibatkan pengurusan tabung haji, tetapi juga mempersoalkan ketegasan Jabatan Audit Negara, syur-syur yang dikeluarkan oleh beberapa institusi seperti BNM tidak diendahkan. Dan ini telah menyebabkan tabung haji berada dalam risiko sistemik, ya, di mana jika sesuatu tidak dibuat pada tahun 2018 dan kita akui bahawa tindakan itu perlu dibuat, maka ia mungkin boleh menimbulkan risiko banyak penyimpan ataupun depositor dalam tabung haji akan keluarkan duit mereka. Dan itu kita dah nampak pada tahun 2019 ada usaha untuk keluarkan duit sebelum tabung haji distabilkan. Dan ini akan memberi satu kesan besar bukan hanya kepada tabung haji dan juga institusi tabung haji itu sendiri yang ditubuhkan untuk menjaga wang pendeposit, untuk buat pelaburan yang berisiko rendah, untuk memastikan bahawa hibah hanya dapat diagihkan dalam keadaan di mana ada keuntungan, tetapi juga satu kesan kepada the financial system. If tabung haji went down, it would have shocked the financial system in Malaysia. Ada beberapa perkara yang saya nak sebut tentang implikasi laporan ini, dan selepas itu kita nak kaitkan dengan politik. Pertamanya adalah bagaimana ini dikaitkan dengan campur tangan politik dan juga campur tangan daripada watak-watak politik. Orang ni semua kita kenal lah, termasuk sahabat kita Datuk Aziz yang menjadi pengerusi pada waktu itu, Datuk Sri Jamil yang menjadi menteri pada waktu itu, and ultimately of course they reported to Datuk Sri Najib. These are things that I will not deny that there were weaknesses and severe governance failures dalam tabung haji. Itu kita kena akui, ya. What they will say in their defense, dan ini kita dah mula nampak pada waktu pilihan raya Negeri Sembilan. Pertamanya, of course, the one that is most obvious lah, perkataan sakau itu tidak ada dalam laporan RCI. Hebat lah kalau RCI keluar kenyataan sakau. Ya, sakau ataupun pencurian, rasuah. So they try to make a distinction lah. Ini bukan sakau, tetapi saya rasa that's a pretty weak defense lah. Yes, mungkin, and then to be fair, benda ni masih lagi dalam siasatan semula daripada SPRM dan PDRM. So I don't want to saya tak nak preempt benda tu, ya. We don't want to preempt. Tetapi nampak gaya laporan Asia ni stop short of saying there was any criminal element, dan dia serah kepada the investigation agencies to. Sebab bukan skop RCI kot kan? Bukan skop RCI, because it's not for them to investigate criminal elements. Yeah. So UMNO of course parts of UMNO latched onto that to say, tak ada sakau. And then that's one argument, satu daripada defense daripada sebahagian daripada elemen dalam UMNO ataupun sebahagian daripada pemimpin UMNO. Yang kedua adalah dan ini I can understand why they did it, because dia cuba alihkan governance failure dan kata, well, at least disebabkan ini kita dapat bayar hibah yang tinggi daripada tahun 2014 hingga 2017, dan pada masa yang sama kita dapat bayar subsidi Hafiz
iaitu subsidi untuk jemaah muasasah, di mana kos meningkat daripada tahun 2013 dalam lingkungan 15,000 sampai ke 25,000 pada tahun 2022, tetapi tabung haji kekalkan fee tersebut untuk muasasah pada kadar RM9,980 sahaja dalam 10 tahun. Tetapi bil subsidi yang ditanggung oleh tabung haji naik daripada tahun 2014 106 juta sehingga 300 juta pada tahun 2019, dan muasasah Hafiz ini dibiayai terus daripada keuntungan pelaburan tabung haji, dan dia mengurangkan jumlah yang dapat diberikan sebagai dividen kepada pendeposit tabung haji. Yeah, so the argument is almost matlamat menghalalkan cara lah. Kita tujuan tabung haji ni adalah untuk kita kekalkan subsidi untuk muasasah. Tujuan tabung haji adalah untuk kita bagi hibah kepada pendeposit ni. Kalau kita buat sedikit they would not even call it creative accounting lah, but tafsiran accounting, dan tak apalah, sebab itu tafsiran management berkaitan dengan apa yang dianggap sebagai the asset value, bukannya audited asset tetapi realizable asset value. Bagi pandangan saya secara peribadi, saya rasa this falls short of what I would like to see lah. Dan ini adalah perbezaan antara UMNO yang kita cakap tentang tadi dan UMNO yang reform. I think the reform UMNO, and to be fair, Syaril, I don't expect them to take my view during an election campaign. You couldn't take this view during the Negeri Sembilan election campaign because you're almost admitting weakness and fault. So but what I would like to see now, mungkin menjelang PAU dan sebagainya, adalah untuk kita kata okay, fine, mungkin untuk election campaign kita cakap okay, kita terpaksa cakap tak ada sakau, kita bagi hibah yang lebih, kita kekalkan subsidi Hafiz untuk muasasah dan sebagainya. Tetapi now I think it's time to be honest about it and say there were governance failures. Dan kalau kita ambil pendirian tersebut dan mengakui bahawa ada kelemahan dan kegagalan urus tadbir dan juga tata kelola dalam tabung haji, orang akan kata okay, at least UMNO adalah sedikit bibit-bibit perubahan untuk bawa UMNO ke arah pemulihan, sebab they admit, we understand maybe masa Negeri Sembilan tak boleh cakap, tapi sekurang-kurangnya ada suara-suara di PAU yang kata bahawa we cannot just use those excuses to sweep these things under the carpet. What is weak, what is failures, what are governance failures, what is wrong, mestilah kita akui benda ni.